Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Turun Naik Podcast. Seperti biasa, saya Fik. Saya Alif. Saya Iman. Jadi podcast ni kita nak menceritakan kisah orang kata apa, life experience kan. Betul. And then kalau macam contoh apa-apa yang kita nak share kat sini, dia akan macam relate dengan orang dekat luar sana. And then kita juga ada bawakan guest untuk hari ni. Cumanya kita tak nak review lagi lah. Sebab guest ni orang kata macam dia very precious lah. Sebab macam mana tu? Pressure macam mana tu kan? Sebab sekejap lagi kita akan tahu. Dia someone yang macam kau tak expect macam, uish, serius lah kau buat kerja macam ni. Lepas tu daripada situlah kita boleh dapat serba sedikit pasal dia, apa dia buat dan experience yang dia lalui sepanjang dia punya kerja dia dan juga experience dalam kehidupan lah. Experience macam mana dia sampai dekat tahap dia hari ni lah. Ya, betul Ali. Oh, itu jauh punya experience tu. Itu Banyak benda yang sebenarnya boleh kongsi hari ni tau. Betul, banyak benda. Tapi sebelum tu kita nak kena kenal lah dulu dengan orang yang kita jemput pada hari ini, which is apa nama ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, nama saya Akmal Amsyah. Nama panjang Muhammad Akmal Amsyah Muhammad Ali. Saya asal daripada Kedah. Kedah. Ada orang Kedah sini? Ada orang Kedah ni? Tak ada orang Kedah tapi kita boleh speaking. Boleh Boleh try. speaking. Boleh try lah. Boleh try. Saya daripada Kedah. Lepas tu saya merupakan seorang peguam. Kedah tang mana tadi tu? Kedah tang mana? Dekat Pendang. Oh, kota Sang Semut ah. Hampir. Hampir, Dekat dekat dah. Sang Semut. Sikit. Tapi saya bukan semut tu. Okay. Apa lagi soalan? Cepat. Tadi graduasi apa? Universiti tadi apa? Okay, saya study dekat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okay. Dalam bidang undang-undang ataupun kalau bahasa pendek dia LLB. LLB. Ya, betul. Tapi di Universiti Islam Antarabangsa dia ada dua selalunya, LLB ataupun LLBS. Okay. Dengan syariah sekali. Tapi saya tak ambil lah syariah, saya ambil LLB je. Kita ada lawyer hari ni. Ya, betul. Untuk korang yang sedang tengok ni, kita ada lawyer. Tadi nak cerita tapi macam dia macam nervous lah. Dia macam lain sikit lah. Tapi selalu dia tanya orang. Hari ni kita tanya dia. Ya, sebab kita boleh tengok dia macam aku pula kena tanya ni. Apa aku nak jawab ni? Apa? Kita santai je Santai, podcast ni. Alright. Untuk yang tak kenal siapa Akmal ni, kita nak tahu dia luar bisnes ni dia buat apa sebenarnya daripada bisnes ni? Oh, luar bisnes Saya sebelum berkecimpung dalam bisnes legal firm, saya sebelum tu saya pernah lah terlibat dalam nyanyian, karier nyanyian sekejap. Cuba sikit, bagi sikit. Silap lah dia cakap gitu. Tak boleh. Ni kita podcast bukan nyanyian. Waktu tu tengah asasi and dapat deal dengan DJ Fast. Waktu tu. So kita buat satu lagu, saya ada hantar satu lagu demo dan dia berminat. So kita ada post lah lagu tu dekat YouTube, dekat Spotify apa semua. Tapi time tu kita tak nak meletup sebab time tu ada Hakim Rusli lah, Tajul lah. Time tu tak sempat. Tapi umur saya sama dengan dia orang. Tapi lagu tu masih ada lagi lah. Ada lagi. Boleh search lah. Boleh search. Apa nama lagu tu? Tajuk dia. Cinta Ini Mimpi. Cinta ini mimpi. Ya, betul. View sekarang baru 400 lebih. Tak boleh lebih dah pada tu. Okay, kali Itu ni kita je. naikkan views ni. Kita dah ramai dengar. Mana tahu dia lagi meletup dari Hakim Rusli. Tapi boleh tak payung sikit lah? Payung sikit. Okay, payung lagu apa Kat lagu tu lah. lagu tu saya dah ingat 2017. Oh, lama. Pasal undang-undang semua dah kena ingat. Yang tu tak ingat lah. Lupa dah. So sekarang ni nyanyi lagu apa Bagi Okay, tadi asal ada keluar mention je. Hakim Rusli kan bagi Asal keluar je. lagu Sangka Dewi tahu macam mana? Boleh. Jangan suruh saya nyanyi. lagu dia. Aku lupa. Sekejap. Boleh Boleh. Cari.
Cari lirik. So sebenarnya walaupun dia seorang peguam tapi dia merupakan seorang penyanyi tau guys. Ni maksudnya dia ada, orang kata ada talent tau. Ya betul. Jarang kita nak jumpa orang yang ada multi talented ni kan. Betul? Betul? Dia boleh berbicara, boleh berdebat, boleh Ya, menyanyi. Mungkin masa berbicara dia menyanyi. Oh mungkin. Tak ada. Belum lagi. Itu bukan mahkamah tu sarkas. Tapi saya punya idola adalah Sudirman lah. Sebab Sudirman pun ambil law juga. Jadi saya anggap Sudirman tu adalah macam role model. Sebab tu saya study law juga. Tapi for you guys information, saya memang tak ada cita-cita sebelum saya jadi lawyer. Tak ada cita-cita sebelum jadi lawyer. Betul. Tak ada Maksudnya- cita-cita nak jadi lawyer ke? Tak ada cita-cita langsung? Tak ada cita langsung. Sebelum maksudnya lepas SPM, saya tengok ni law, ada account, ada ni, ambil law lah. Oh, Itu je. pakai dia masuk je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh law. Itu. Alhamdulillah first choice tu memang terpilih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia pandai dia distract sebab dia tak nak nyanyi. Aku nampak tu. Dia terletak phone dia tadi. Tapi tak apa. Sebab Tak apa, kita buat last sekali boleh? Boleh. Lain. Kita Dah lega dah. simpan Dah lega dah. Alright. Macam sekarang kan, aku malah tak terfikir pun nak buat dalam bidang perguaman ni kan. Apa yang, macam mana benda tu boleh terjadi? Like macam, kan ada banyak pilihan yang ada kan. Tapi kenapa? Kenapa tu? Kenapa Sebab apa saya pilih law? Saya ingat law ni banyak duit. Itu je lah. Itu je? Itu je. Oh gila duit. Maksudnya expectation Mal masa masuk tu berjaya sebagai seorang peguam, sebagai seorang yang ada law firm dan sebagainya, memang orang kata profession yang buat duit lah. Saya fikir macam tu. Biasalah budak-budak lagi. Tapi tak ke sebenarnya? Alhamdulillah. Boleh lah. Boleh hidup lah. Tapi as a start tu, adakah macam mana? Share sikit. Sebab lawyer ni, bila kita cakap soal lawyer ni kan, dia satu profession yang gah tau. For me dia gah lah. Macam dia something yang macam doktor, yang you guys go through macam-macam lah. Belajar pun memang ada specific syllabus untuk dia kan. Lepas tu grad pun itu je lah kerja. Macam tak ada pula saya dengar grad law kerja sales, kerja marketing, tak pernah lagi. Ada juga. Ada sebab undang-undang ni menyuruh awak nak jadi marketer ke, awak nak jadi kerja dengan bank ke, semua boleh. Kebanyakan yang boleh lah. Nak jadi cikgu pun boleh. Oh. Tapi masih tertakluk pada undang-undang ke tertakluk pada Kejaya punya task tu sendiri? Tertakluk kepada kejaya tas tu sendiri. So macam mana semuanya tu bermula? Okey, bermula cerita dia macam ni lah. Sekejap. Sebenarnya mak ayah. Dapat sikit yang mic. Sebenarnya mak ayah saya adalah cikgu, guru. Okey, dengar. Okey, sekali lagi. Okey, sebenarnya mak ayah saya adalah guru di sekolah. Jadi kedua-duanya nak anak dia jadi cikgu lah. Okay. Sebab abang saya ada 3 orang, tiga-tiga tak jadi cikgu. So diharapkan anak yang terakhir ni jadi cikgu. So saya mohon lah juga IPG. Dapat juga tapi saya tolak juga. Dan family pun kata dah ambil dah, habiskan je lah. So sampai satu masa tu saya ada fikir juga untuk quit law. Waktu tahun kedua, time tu mak saya baru meninggal dunia. So jadi saya macam tak ada, macam semangat sikit lah. Jadi saya rasa nak macam masuk HS ataupun HR, study HR. Tapi macam ayah saya cakap, mama dah bayar banyak untuk nak masuk study undang-undang ni, takkanlah tak nak habiskan, banggakanlah mama. So kita masuk juga. So kita terus habiskan walaupun banyak repeat. Tak apa, yang penting habis. Yang penting habis. Orang cakap kalau masuk law school ni, yang penting habiskan. Pointer tu ikut. Alright. Slow kat situ dia slow. Tapi itulah sebab macam kita faham kan, itu adalah merupakan one of fasa juga kan, dalam fasa hidup kan. So macam kita orang nak tahulah, macam Mal punya, kan kita dalam hidup ada fasa jatuh, fasa kita sedar dan fasa kita naik. So nak tahu Mal punya fasa macam mana? Okay, sebelum saya buka firma saya sendiri, saya bekerja dengan firma orang lain. Sebanyak 3 tempat. So kita akan start dengan chambering. So chambering tu adalah macam practical untuk
graduan law yang nak jadi lawyer. Selama 9 bulan. So selepas tu saya akan masuklah ke mana-mana legal firm yang nak lantik saya. So first kali saya kerja dekat Army Rais dekat Damansara Perdana. So dekat situ saya seorang Melayu, semua Cina. Dan situ saya belajar lebih kepada litigation. Litigation ni macam saman menyaman antara syarikat ataupun orang, saman orang macam tu lah. Tentang sesama sendiri. Kemudian saya masuk ke firma kedua iaitu firma Hikmah Khalid dekat Melawati, dekat Melawati Mall. Jadi dekat situ saya belajar untuk kes-kes hartanah. Okay. Kemudian selama 6 bulan tak silap saya. Kemudian saya pergi pula ke firma yang terakhir iaitu Fatimah Zahra. Yang sekarang ni lah. Tak. Oh bukan. Kan belum lagi. Kerja. Sabar. Okay. So yang ketiga ni Fatimah Zahra saya kerja sebulan ataupun 2 bulan macam tu. Lepas tu saya diminta resign sebab ada salah cakap dengan klien ke macam mana macam tu lah. So dia orang macam you better resign lah. So itu adalah saya Risiko punya dia lah. bukan, itu adalah saya punya down lah. Waktu down saya. Dan walaupun saya down waktu tu, saya cuba bangkit. Saya cuba untuk cari kes sendiri dan cuba untuk buka firma sendiri. Alhamdulillah. Minggu pertama je dah gaji lebih pada gaji yang dibayar oleh firma yang sebelumnya. Baru minggu pertama dah. Minggu pertama. So Alhamdulillah. So saya macam Alhamdulillah, rupanya law ni boleh buat duit. Ni doa mama tadi tu. Ya, betul. Amin. Itulah macam nak tanya lah. Adakah yang tadi saya dengar tadi macam Mal ada share yang berkenaan dengan diminta resign tu kan. Dan saya perasan setiap kali pergi satu firma ke satu firma yang lain tu tak ambil masa yang lama Betul. 6 bulan, lepas tu 2 bulan. Betul. Memang macam tu Sepatutnya panjang tapi journey saya macam tu. Ketetapan Allah. Itu betul sangat tu. Tapi macam tadi saya nak cakap risiko yang diminta resign tu kan. So adakah benda tu macam memang kena maksudnya. Sepatutnya saya kalau dia minta resign pun saya boleh je tak resign. Tapi saya nak resign juga. Sebab saya rasa macam better saya perlukan minda yang baru ataupun kawasan yang baru. And Allah dah tetapkan macam tu. Yelah. Saya sebenarnya macam mana orang panggil? Follow the flow. Sama juga saya pilih tu ambil law, tiba-tiba Alhamdulillah. Lepas tu kerja dengan ni 2 bulan, tiba-tiba kena buang. Tak apa, saya follow the flow. Saya cuba sendiri, Alhamdulillah rezeki saya. Okay, satu lagi soalan saya tanya. Sebab law ni is very interesting parts dalam kerjaya tau. So macam Mas sendiri ambil undang-undang dan bila dah kerja ni, sekejap tadi saya dengar ada litigation. In fact, kita banyak kan sebenarnya. Ada kriminal, ada civil. So banyak kan? Banyak. So macam mana bila masuk satu-satu company tu dia taskkan Mal tu? Adakah Mal pilih ke ataupun bergantung kepada kes ke macam mana? Dia bergantung kepada syarikat tu. Kalau syarikat tu fokus kepada litigation, saya akan fokus kepada litigation lah. Kalau saya fokus kepada hartanah, memang hartanah je kebanyakannya kes. So macam sekarang saya buka firma sendiri, saya buat fokus kepada kes kriminal. So task dia berbeza-beza ke sama sebenarnya? Berbeza-beza. Susah lah. Lagi susah ke macam mana? Kalau ikutkan grade tu, yang paling susah apa? Kriminal lah ya? Tak, bagi saya kriminal bukanlah paling susah lah. Dia agak senang sebab tak kurang paperwork. Okay, macam tu pula. Kalau yang paling susah agak yang memang meninggal kepala sangat lah. litigation. Sebab kalau kita main litigation, dia ada deadline dia. So dah kena kejar deadline dia. So macam kalau kriminal ni dia tak ada deadline, tak perlu nak buat paperwork sangat. Melainkan kita dah bicara baru kita buat paperwork. Sekejap Man, mic kau kena pusing. Hello? Astagfirullahaladzim. Terbalik mic aku. Apa tenggelam sangat suara dia ni? Terbalik mic dia. Okay, teruskan. Macam sekarang kan, Mal memang buat full time as a lawyer, betul kan? So macam nak tahulah dalam macam sepanjang Mal jadi lawyer ni, Mal ada tak pernah terasa ini jalan ni yang macam betul ke aku pilih jalan ni? Faham. Jadi bagi saya sebelum ni saya fikir macam betul ke jalan ni yang saya pilih? Sebab serabut
bila kita kerja dengan orang. Nak kena kejar deadline. Kalau ada buat masalah, takut kena marah dengan bos. Tapi lepas saya buka firma sendiri, saya lebih ada kebebasan. So kalau saya nak kerja, saya kerja. Kalau saya tak nak kerja, saya tengok TV. Tengok Netflix. Cuma kalau kita tengok Netflix, tak dapat duit lah. Yalah. Jadi saya kerja juga. Jadi macam kalau katakan nak buka firma sendiri ni, saya percaya mesti ada macam orang kata challenges dia in terms of nak cari case kan, apa benda semua tu. So macam mana you overcome those yelah sebab kita firma baru kan. Betul. So macam kita especially on branding side tu kita belum ada, orang pun tak berapa nak kenal dan sebagainya kan. Macam mana Mal cari kes-kes tu? Sebenarnya ini adalah macam business secret. Yang ni mungkin tak boleh share sikit. Sebab kalau untuk lawyer dia tak boleh nak iklankan. Walaupun sekarang dah ada akta baru tahun ni 2026 yang mana yang menyatakan bahawa lawyer dah boleh marketkan diri sendiri. Tapi dengan syarat dia tak boleh bagi tahu kata dia adalah seorang pakar dalam kes tu. Itu je. Tapi maksudnya kat sini Mal boleh mention lah you are a lawyer. Maksudnya macam Betul. tu. Tapi tak boleh nak cakap saya pakar kes rompak tak boleh macam tu. Tak boleh. Saya boleh bagi tahu kata saya fokus on kes kriminal. Itu boleh. Saya tak boleh cakap. In general lah. Betul. Yelah takkanlah nak spesifik kan. Tapi to be honest lah, sebab saya tak tahu macam mana. Tapi ni saya tengok TV lah kan. Saya tengok TV. Biasanya track record seorang peguam tu menunjukkan credibility dia tau. Contoh kes-kes yang dia menang apa semua tu, tu one of the credibility, betul tak? Betul. Ke macam mana? Tapi benda tu yang tak boleh dimention. Betul. Cuma yang itu selalunya kalau peguam zaman dulu dia tak boleh buat iklan-iklan kan. Dia kalau nak famous pun dia boleh ambil kes yang besar-besar. Tapi mungkin tak charge ke apa, kita tak tahu kan. So itu antara dia punya marketing lah. Itu pun cara-cara untuk peguam menaikkan nama dia. Contoh zaman sekarang kalau let's say kalau saya berminat untuk nak naikkan nama saya, mungkin saya boleh fokus kepada ikut politician. Kalau politician ada masalah, saya buat pro bono cuma. Itu boleh naikkan nama. Pro bono ni selalu dengar dalam suit. Memang. Tapi apa maksud pro bono ni Pro sebenarnya? bono tu lebih kurang percuma je lah. Kita buat dengan cuma. Ya macam gratis. Gratis. Percuma. Okay Mal, macam sekarang kan Mal ada firma sendiri. Betul. Dah berapa lama Mal? Untuk firma saya start daripada 2024 sampai sekarang lah. Dan sekarang kita ada 4 orang lawyer termasuk saya. Dan juga ada 1 staff. Betul. Okay. So kiranya sepanjang sekarang 26 kan sekarang? 26 So dah sepanjang 2 tahun ni, aku lupa kan. Sepanjang 2 tahun ni, apa kesilapan yang paling mahal sekali dalam Mal punya bisnes ni? Kesilapan paling mahal sekali adalah tidak menguruskan kewangan dengan sebaiknya. Kewangan company. Kewangan company, betul. Macam mana? Tadi buat duit. Betul. Duitnya habis. Tak, duit habis sebab banyak belanja. Kadang kita okay. tak keep track dengan apa perbelanjaan. So kita sebab kita buka firma sendiri, so kita kena lebih apa panggil? Lebih berdisiplin tentang nak bayar apa-apa semua. Kadang kita tengok ni boleh je nak beli. Tengok duit tak cukup nak bayar gaji lah apa semua. Faham kan? Faham. Tak apa, dia ada sebab yang bagus lah. Dia bukannya habis untuk dia je. Tapi however kita kena ingat speciality dia adalah dalam bahagian undang-undang. Kadang-kadang mungkinlah dia terlepas pandang bahagian-bahagian management, account kan. Betul. Sebab waktu dia pilih course dulu dia pilih law. Account dia tepi. Tepi account nak law. Right. Apa macam okay lah, macam sekarang tadi kan, macam malah ada mention pasal fasa-fasa tu kan. Tapi kita nak tahu fasa yang paling menekan sikit, maksudnya yang paling pressure sikit dengan Mal. Fasa paling menekan tu waktu sebelum ni lah, sebelum saya ada lantik saya punya pekerja apa semua. Waktu tu duit saya tinggal RM50 je dalam beg duit. Tapi dengan izin kita doa-doa subuh doa kan, alhamdulillah rezeki Allah bagi masuk. Berbubung yang penting betul angkasa kelabu lah. Itu lagu kan. Yang penting kita kena percaya pada rezeki Allah. Allah akan beri bila kita perlukannya.
Alhamdulillah. Macam pernah tak sampai Mal terfikir kan, Mal nak berhenti terus, tapi apa yang membuatkan Mal rasa macam aku kena tahan? Okay, dulu kan sebelum ni kan saya cakap saya study law, saya rasa nak berhenti, tapi saya nak teruskan sebab saya dah fikir ibu saya nak sambung law kan. Tapi untuk sekarang ni saya rasa saya nak teruskan juga sebab alhamdulillah law ni boleh buat duit. Tapi banyak juga legal firm yang tutup ya, sebab payah nak cari klien dan sebagainya. So itu antara dugaan-dugaan lah owner-owner firma. Biasa kalau tutup ni diorang macam mana, sebab diorang masih ada legal punya license tu kan. Adakah diorang akan kembali bekerja ke? Sama ada dia kerja dengan orang, firma orang Firma lain, lain, yang besar lagi, ataupun mereka berhenti kerja dengan company. Kerja sebagai eksekutif macam itulah maksudnya. Eksekutif, tapi kita ada ayat dia in-house legal. Maksudnya syarikat tu lantik peguam untuk jadi apa, untuk cek-cek semua pasal undang-undang dalam syarikat. So internally syarikat tu lantik dia sebagai lawyer syarikat tu lah, macam tu lah lebih kurang. Betul, tapi sekiranya syarikat lantik seorang lawyer ni masuk syarikat dia, dia kena resign dia punya PC ataupun practicing certificate. So dia tak boleh gelar diri dia sebagai peguam. So dia tak boleh nak tolong fightkan company ikut dalam mahkamah ke apa lah. Ya betul, kalau ada masalah apa-apa berkaitan dengan company pun tak boleh saman dia sebab dia bukan peguam. Okay. So selalunya company kalau dia nak selamat, dia kena lantik third party legal firm. So kalau ada apa-apa berlaku, mereka boleh saman legal firm tu. Sebab legal firm pun ada insurans kan. So macam every legal firm dia ikutlah keutamaan dia nak letak berapa juta ke untuk dia punya insurans tahunan. So setiap tahun kita kena renew. So bulan 1 tu memang penat lah sebab kena fikir nak kena bayar insurans, kena bayar practicing certificate, annual CJ annual. So benda-benda tu bukan bayar untuk seorang, bayar untuk lawyer-lawyer juga. Yelah, banyak pakai duit kan. Banyak pakai duit, banyak kena manage lagi. Betul Company tu. buat banyak duit. Apa? Lepas tu sekejap, macam sekarang kan Mal handle banyak kes kan. Cuma kita orang nak tahu kes apa yang paling lama untuk settlekan tu. Kes paling lama dan apa? Kau boleh mention? Boleh, tapi buat masa sekarang firma saya belum buat lagi kes macam tu. Kes 39B Akta Dadah Berbahaya. So ni adalah kes yang besar. Selalunya dia kes tu ambil masa sebab dia perlukan laporan kimia daripada kemis. So kalau dadah tu berat, so macam mana dia nak dapat laporan kimia tu, ambil masa. So kadang ambil masa untuk laporan kimia saja dalam 6 bulan minimum, sampai setahun setengah boleh jadi. Sampai 2 tahun pun saya pernah dengar ada juga. Itu belum lawan bicara lagi tau. Itu dah keluar dapat laporan kimia, baru boleh kena pertuduhan. Start pertuduhan balik. So sepanjang contoh kalau kes macam tu, si tertuduh, apa nama dia? Dituduh. OKT, orang kena tuduh. Orang kena tuduh. Orang kena tuduh. Bukan OKU tau. Orang Orang kena korang tuduh. upaya. Bukan OKB. Orang kaya baru. Okay, so orang tu dia macam, kalau contoh nak dapat laporan kimia tu dalam setahun tu dia duduk mana? Dia kena tahan ke dia boleh Kena duduk dalam reman. Selalunya kalau dekat KL ni, kita dekat penjara Sungai Buloh. Walaupun sebenarnya dia tak bersalah. Walaupun dia tak bersalah, betul. Oh, bahaya ni man. Memang. Dia ada Kau kena buang man semua benda-benda. Jangan. Jangan. Tak ada benda Jangan. Disclaimer, tak ada benda tu. Tu melawak. dia ada certain case yang tak boleh jamin. Contohnya kes 39B, 39A2. 39A2 tu dia rendah sikit daripada 39B. Dia dadah. Dia cuma hukuman dia berbeza. Macam kalau 39B kan 30 tahun ataupun hukuman gantung. Kalau 39A2 tak silap saya 10 ke 30 tahun. Tapi gantung tu dah tak mandatory kan? Bukan mandatory. So kita boleh pilih lah. Kalau let's say kalah, pilih 30 tahun lah selalunya. Soalan saya mah. Sila. Macam mana lah ni lebih kepada
biasalah kan peguam ni kalau kita ada buat bela dan sebagainya, kalau katakan hukuman tu jatuh kan, macam mana Mal hadap si family si OKT tu? Okay, saya baru-baru ni saya ada buat pengakuan bersalah untuk OKT, tapi dia bukan daripada Malaysia lah, dia daripada Bangladesh. So dia cakap dia pun terkena, maksudnya bukan barang dia apa semua, tapi dia tak ada duit nak bayar peguam ke dan sebagainya. So dia nak mengaku salah je. Dia tak nak mengaku awalnya, tapi family suruh mengaku. Dia tak bersalah tapi dia nak mengaku bersalah. Dia tak bersalah, dia kata dia tak bersalah. Yelah, dia kata dia tak tapi bersalah. family dia suruh dia mengaku salah. Kenapa? Sebab tak ada duit nak bayar lawyer ke, ataupun dia tak nak kes lama berlarutan ke. Oh, macam So dia lagi rela duduk dalam. itulah. So dia mengaku salah, dapat penjara lah. Penjara dia alhamdulillah dapat minimum lah. Untuk itu 39A2. So 10 tahun lah. tak 5 tahun minimum. 5 tahun dan 10 sebat. Sebat tu. Ya. Macam Sebenarnya- sebenarnya sebat dekat sekolah macam tu ke apa? Lebih lagi. Lebih lagi kan. Ada video tu. Tapi tapi bila saya nak buat pengakuan bersalah untuk dia tu, memang saya punya sendiri pun rasa sebab lah. Itulah. Memang sebab saya jarang untuk minta jatuhkan hukuman, sebab ni kes berat. Kalau kes ringan tak apa. Macam boleh bayar denda apa semua. Kes dadah kecil boleh bayar denda. Tapi ni kes dadah berat. So dia minimum pun 5 tahun. Sebatan 10 sebat. Let's say kalau nak lawan lepas tu kalah, kena 30 tahun ataupun berapa yang hakim nak bagi. Oh macam tu Maksimum 30 tahun. So lagi lawan lagi naik dia punya tu lah. Bukan kalau dia tak mengaku bersalah, dia orang akan bagi tahu lah. Kalau awak tak mengaku salah, kemungkinan besar kalau kalah nanti awak kena Lagi teruk. teruk. So ni kira negotiation lah. Negotiation lah. Kalau awak mengaku, awak dapat 5 tahun je. Itu yang macam sebelum nak masuk chamber tu kau kena angkat sumpah dulu kan. Untuk jujur tu kan. Yang tu. Itu kanan saksi. Yang tu selalunya kalau kan selalunya saksi lah, saksi je yang buat itu. Dia orang akan tanya mengaku salah atau tak. Itu ya, dia kena jawab mengaku salah, itu ya. Macam selalu kau tengok apa dekat TV kan. Macam dia jadi menarik sebab kan peguam ni dilawan dengan peguam tu tau. Ikut dia punya alibi dia punya defender kan. Tu defender yang panggil kan. So macam cara dia nak psycho dia punya defender orang ni dia macam bukan tanya direct tau. Dia macam pusing. Tertangkap dia macam terreveal terus benda tu. So benda tu macam menarik lah. So jadi lawyer ni kau kena ada seni. Sebab itulah dia suka menyanyi. Betul. Sebab tu dia suka menyanyi. Dia ada seni tu. Dia ada seni juga untuk nak tanya soalan dekat apa nama, let's say polis ke apa semua. Dia ada seni dia, kita kena bagi dia setuju semua dulu sampai dia tak perasan dia sebut setuju benda yang sepatutnya dia tak setuju. Dia sama benda macam tu. bisnes lah. Itu step of closing tu. Kita dapatkan Itu dia. Faham. Betul. So apa tadi dekat fasa turun. Fasa sentap dia, fasa Pasal dia mula sedar. mula benda tu. sedar dia tu macam mana tu? Ada soalan apa tak tanya? Jangan tanya aku. Tanya dia. Aku nak kena jawab ke soalan kau? Okay. Macam based on apa Mal cerita, dia punya business firm sendiri 2 tahun. So macam mungkin baru lagi. So macam in future apa yang Mal rasa macam boleh expand lagi daripada segi macam nak buka satu lagi firm ke, ataupun macam nak macam orang kata mungkin boleh try firm yang lagi besar ke, macam mana? Kemungkinan besar saya mungkin akan cari lebih peguam di firma yang sama dulu, sebab nak kena handle client account. So untuk satu firma dia kena ada jaga satu client account. So setiap tahun dia kena buat audit. So kalau let's say ada banyak firma, so nak kena audit banyak sikit, so macam problem. Let's say kalau tak boleh audit, tak boleh renew lesen kita. Faham. Nak elak juga liability yang tu. Yelah sebab kita pun sendiri tak boleh nak track apa yang kita keluar masuk duit semua tu kan. Betul. So macam kena ada macam ni dia bila kita tak ada masa untuk manage certain benda, so banyak benda yang kau akan terlepas Betul. kau pandang Buat masa sekarang mungkin saya nak tambah lawyer dululah. Dan besarkan lagi classification saya. Macam saya niche criminal. Saya ada juga
peguam yang fokus kepada hartanah dan juga ada peguam yang fokus kepada apa panggil litigation. Jadi saya nak ambil banyak lagi peguam lah. Berkemungkinan besar kalau dapat lebih banyak kes. So saya nak tanya, dulu kerja dengan orang, sekarang dah ada firm sendiri, apa satu mindset Akmal yang kena ubah waktu tu untuk sampai tahap ni dalam bisnes ni? Ulang balik macam tak faham sikit soalan dia. Kompleks sangat. Kau je macam tu. Apakah Law dia? ni. Kan dia keluar akta apa tahu. Kita kena cakap ni. Apakah satu mindset Satu mindset. yang perlu diubah? Saya sendiri. Yang telah diubah lah kiranya. Okey. Telah diubah kan. Untuk menjadikan Akmal yang sekarang ni. Mindset kalau bila kita sebut pasal bisnes, apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu start dulu. Kalau kita tak start, memang kita takkan buat apa-apa lah sampai bila-bila. Macam saya pun sebelum ni kan kena buang kerja. Contoh saya tak start. Kalau contoh saya sedih-sedih, keluar air mata, tak nak cari kerja apa semua, cari kerja, orang tak nak terima ke apa. Sampai bila kita nak move forward kan. So apa yang penting dalam bisnes ni, kita sentiasa jalan dulu. Saya keep moving forward lah. Ya yeah, betul. Sebab kita tak tahu in future macam mana. Kita just macam kau tak rugi pun untuk cuba. Kau buat je kan, langgar je. Tapi nak langgar tu kena ada planning. Betul. Sebab kalau tak ada planning, dia akan macam ibarat kau langgar dinding. Macam sampai bila kau langgar dinding. Yang penting langgar pintu. Langgar pintu at least boleh buka. Betul lah. Langgar pintu lepas tu boleh juga buka. Betul. So macam mana nak cakap Akmal ubah satu benda tu yang macam dulu waktu awal-awal habis belajar mesti macam okay, aku nak kerja dengan orang. Tapi sampai satu tahap Akmal dibuang kerja. Dan waktu tu mindset tu macam mana boleh ubah daripada aku nak kerja dengan orang jadi aku buat sendiri je lah. Macam mana, apa yang ubah tu kat dalam kepala tu? Okay, mindset saya adalah menarik soalan. Soalan lagi sekali? Dia kalau tanya lagi sekali dah tak sama. Tak apa. Dia macam ni. Deep sangat soalan tu. Dia macam sebab Mal dah kena resign kan. Dah kena resign kan. Macam mana rasa nak buat sendiri? Dah lah. Sebab saya percaya bila buka bisnes ni in terms of mana-mana career path sekalipun kan, sama ada kita jual produk, kita jual servis atau macam your side, you as a peguam kan. For me, benda yang mungkin lah ni, betul ke saya kalau saya salah, saya rasa benda yang paling agak susah sebenarnya you nak cari kes, betul? Betul. So macam ni you boleh terfikir macam, alamak aku dah nak kena buat sendiri ni. Macam mana aku nak cari kes ni? Okay, yang paling penting sekali kena ada mentor lah. Betul. Saya sendiri sebelum saya buka firma sendiri, saya ada sembang juga yang dengan kawan-kawan yang mana dah start dia buat sendiri. So saya belajar juga dengan dia orang dan satu kekurangan bila kita buat sendiri ni, kita tak boleh belajar daripada senior tau. Selalu kan kalau kita kerja dengan orang ada senior. So ada salah ke apa kita boleh tanya senior. Betul. Tapi sekarang bila kita buat sendiri, kita tak tahu kita betul ke salah. So bila kita pergi ke mahkamah, saling-saling kenal dengan peguam-peguam yang lain yang senior lah. So saya akan tanya diorang kalau ada masalah ke apa, saya akan tanya diorang. Diorang pun selalu akan ajar je. Kira macam kalau dapat borak dekat mahkamah pun biasa akan extend to coffee shop lah nak Betul. nak berborak nak Tapi borak depan mahkamah pun boleh. Selalunya diorang okey je. Okay. So alhamdulillah lah semua ilmu-ilmu dapat daripada mentor lah. Tapi mentor kebanyakannya kawan-kawan kat situ je lah. So kiranya kalau jadi lawyer ni tak boleh malu lah, tak boleh introvert, tak boleh. Boleh. Macam boleh mana juga? nak borak dengan mentor macam ni? Itu kalau awak tak buka firma sendiri. Kalau awak kerja dengan orang boleh je. Tak, kalau contohnya dia buka firma sendirilah. Kalau buka firma sendiri, kemungkinan besar dia mungkin ada susah sikit. Mungkin dia perlu bukakan minda dia untuk jadi lebih extrovert ke apa ke. Itu perubahan yang dia perlu lakukan lah. Betul. Tak Macam paling-paling Akmal- pun WhatsApp je. Macam Akmal dari dulu memang bukan introvert lah. Tak sure. Saya pun tak sure. Mungkin saya tengah-tengah. Ambivert. Boleh tengah-tengah. Ambivert. Tapi penyanyi. Angry Bird. Bukan. Kenapa? Ambivert. Ambivert. Oh, Mungkin tengah-tengah. lah. Okay. Dia ikut situasi. Betul. So okay lah, kalau ambivert dia masih boleh
mengikut situasi. Kalau kita nak tahu satu benda, kita still boleh pergi jumpa orang, tanya mentor-mentor tadi tu lah. Dan kalau introvert macam mana nak jumpa orang tu? Itulah saya ada kawan yang introvert. Dia ada post kat thread je lah. Dia post kat thread bagi tahu saya lawyer baru, saya nak kenal-kenal, saya nak tahu juga macam mana nak handle apa semua. Saya pun nak buka firma baru macam tu. Zaman sekarang online je kan. Online. Yelah. Tapi on your opinion lah sebenarnya, benda tu wajar ke tak? Macam saya sebenarnya ada, to be honest, saya ada tengok lah beberapa lawyer yang selalu ke media sosial kan, buat story, buat macam-macam lah. Benda tu sebenarnya wajar ke, ataupun dia sebenarnya secara tidak langsung menurunkan reputasi dia sebagai seorang peguam? Okey, itulah yang bila kita sembang pasal akta baru yang dibuat pada tahun ni. Sebabnya dia nak elakkan peguam ni menurunkan reputasi dia. So tapi kalau kita nak post tu boleh, yang penting kita mengekalkan reputasi kita sebagai seorang peguam. Tak boleh lah nampak joget-joget teruk sangat. Okay, joget-joget biasa okey lah buat ikut trending kan. Bagi Macam ada buat je. Belum buat lagi. Belum buat lagi. Macam ada plan lah tu. bagi yang tak tahu, Akmal ada TikTok tau. Dia punya company, dia punya firm. Kalau apa nama TikTok firm boleh apa? follow akmal@esok.my Nanti kita orang letak nama dia kat bawah. kat bawah. So adakah macam katakan kita cakap pasal reputasi tu kan, so macam tahun-tahun lepas pun saya ada tengok ada 2-3 orang lawyer ni, dia suka sangat kupas isu-isu hangat di media sosial. Dia kupas dekat media sosial dia lah kan sebenarnya. Benda tu okey ke tak sebenarnya? Kalau nak ikutkan itu adalah pandangan dia. So sebab sebelum ada akta baru ni memang kita ada akta yang lama sangat, apa yang lapuk lah kira kata kan. Maksudnya kita tak boleh promote diri sendiri. Tapi sekarang dah boleh dah. Pada tahun 2026 ni. Tapi bagi saya, pandangan saya, diorang nak bagi pandangan diorang okey je lah, tak ada masalah pun. Bukan apa man, sebab bila kita bicara kat mahkamah, dia ada pihak yang orang kata defendant, dan ada yang lagi satu pihak lah, maksudnya ada 2 pihak lah kan. Betul. Tapi dekat media sosial ni dia saja yang ni. So kadang-kadang bila kita tengok komen tu, kadang-kadang banyak yang berbau tak sedap lah kan. Yelah, ada certain lawyer-lawyer yang senior akan macam terasa lah, kau ni dah lah Ya. lawyer junior tapi Betul. nak komen-komen macam-macam. Kau ni betul. siapa? Betul, Macam tu lah. betul. Tapi kita ni macam saya sendiri. Saya mungkin lah, saya kurang lah sikit memberi pandangan saya. Sebab apa? Sebab saya sedari saya lah. Saya pun masih muda. Firma pun masih baru. Jadi saya, walaupun firma yang baru, tapi saya usahalah untuk tingkatkan ilmu saya lah. Okay. So, dalam industri law ni, masing-masing sebenarnya support each other je. Untuk lawyer-lawyer yang dah otai-otai ni, dia orang support je lawyer-lawyer muda ni untuk start firm sendiri, tolong-tolong. Ke dia macam, kau nanti aku kena lawan kau satu hari nanti, baik aku jangan ajar kau macam-macam. Faham. Macam saya, kita ada, hari tu kita ada, macam mana kita ada bengkel lah itu untuk buka firma. So dekat situ saya ada belajar sikit lah. Dengan ada, bukan peguam senior sangat lah, peguam umur 30-an macam tu. So saya can keep in touch dengan lawyer-lawyer yang muda-muda umur 30-an tu okey lah. Tapi dengan yang dah tua mungkin dia tak ada masa untuk nak ajar kita sebab dia banyak kes kan. InsyaAllah. Yelah, sebab macam masing-masing pun ada benda nak kena buat kan. Dia pun dia akan ada lagi ramai lagi lawyer yang dia akan kerja dengan dia. Cuma macam sekarang ya Mal. Mal punya planning ni Mal sendiri nampak macam mana. Contohlah what happen if business Mal ni tutup besok. Apa yang paling lost dalam Mal punya kehidupan lah sebenarnya cerita lah. Okay, kalau walaupun firma saya tutup, tapi saya boleh lagi bekerja dengan orang lah, alhamdulillah. Ataupun saya bekerja dengan mana-mana syarikat. Tapi saya tak ada rasa loss sangat lah sebab alhamdulillah saya ambil undang-undang. Macam undang-undang lesen boleh kena tarik? Boleh kena tarik, boleh kena gantung. Sebab kan buat masalah lah, macam disiplin macam. Kalau kita tukar soalan tadi, kalau esok lesen kena tarik. Kalau esok lesen kena tarik Betul kan? macam mana?
saya punya peguam boleh buat kerja. So dia orang buat kerja habiskan lah. So maksudnya macam mana pun kita akan fight untuk Mal teruskan kerjaya sebagai seorang peguam ni lah. Betul. Mungkin kemungkinan besar saya akan teruskan. Walaupun nanti kalau saya tak masuk court pun nanti saya punya staff-staff yang akan pergilah LA saya. Jadi firm punya owner je lah, tapi tak ada masuk court ke apa dalam. Betul. Tapi untuk kalau nak buka firma guaman perlu ada sertifikat lah. Kalau awak tak ada sertifikat, awak tak boleh nak labur ke apa ke. Macam tu kan. Betul. Dia kena ada lesen sendiri baru boleh buka firma guaman. Sebenarnya lepas apa awak chambering 9 bulan, awak nak buka firma pun terus boleh. Boleh juga. Boleh. Cuma Ada kena kawan duit saya. lah. Buka firma kena ada duit sendiri jugalah. Itulah Start in terms awal-awal. of yelah, saya pun macam kita pun kita nak tahu juga kalau katakan buka firma ni adakah macam buka bisnes yang memerlukan modal sebenarnya. Faham? Sebenarnya ada yang tak perlu mengeluarkan modal banyak sangat. Lebih kepada bayar PC, bayar insurans. Lepas tu kalau nak guna alamat rumah pun boleh sebenarnya. Okay. Tapi kebanyakan lawyer-lawyer macam tu selalunya solo lah. Okay. Solo, tak ada staff ke apa. Dia macam tu lah. Semua benda dia buat sendirilah maksudnya. Betul. Okay lah, macam ni kita patah balik sikit yang pasal social media tu kan. Macam kita selalu tengok kat social media ni semua orang nak jadi hakim, nak jadi lawyer kan, kat komen kan. Kenapa buat muka macam tu? Kan sebab Penat dia belajar malah dia pula komen. Geram je. tak tahu lah, macam aku tengok kan, macam kan certain orang macam video-video viral ni mesti akan ada orang bagi dia orang punya konspirasi dia, teori dia orang apa semua kan. Tapi itu faham je lah tu pendapat dia, tapi ada orang komen lagi dekat komen tu macam kau ingat kau ni siapa? Dia macam marah-marah balik tau. Macam biarlah orang tu nak cakap apa. Kan? Tapi macam Mal kan, kalau Mal mesti ada gak tengok komen-komen macam tu kan. Betul. Apa pendapat Mal untuk orang yang bagi pendapat yang sedangkan Mal tahu pendapat dia tu macam Tak valid. tak valid. Macam mana? Alah, kalau kita tengok dalam apa, hari ni kan bulan Ramadan kan. Kita refer macam kes apa nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun kata kalau ada 1,000 orang pun yang berdebat dengan orang yang pandai, Dia tak berapa pandai. Macam tu. lupa. Ada ingat. Dia macam dia ada satu pepatah Imam Syafi'i ni macam kalau kita berdebat dengan 10 orang yang kurang bijak, kita tak akan menang pun. Dia umpamanya macam tu lah. Saya ingat dia punya ayat penuh ni macam mana Itu ke tadi yang nak cakap ke? Itu yang tadi. Tapi Kita faham, cuma tak tahu nak sambung ayat tu apa benda. tak apalah, sebab Ramadan kita masukkan sikit. Tazkirah. InsyaAllah nanti kita Google, kita letak kat situ kan. Okay, boleh tengok kat bawah. Tapi Amal, okay, ni soalan okay, tanya. spekulasi lah. Spekulasi punya soalan lah. Saya dibesarkan, in fact adik saya pun lawyer tau sebenarnya. Tapi kita ni selalu digembar-gemburkan dengan orang-orang tua kita, lawyer ni satu kaki kat neraka, satu kaki kat syurga. Pernah dengar tu. Sebab dia especially on your side ni, sebab Mal sendiri ambil bahagian jenayah kan, bahagian kriminal kan. Betul. So macam mana pendapat Mal dengan benda ni? Adakah tu yang saya tanya tadi, bahagian macam mana family orang tertuduh tu kan? Tak, sebab kalau saya dekat tempat Mal, ya Allah kesiannya lah, dia dah lah tak bersalah. Yelah kalau ikutkan kes dia mungkin dia tak bersalah, ada kemungkinan dia tak bersalah kan. Tiba-tiba kena pula. Allah, macam mana kan? Kalau Mal rasa perumpamaan ni betul ke, ataupun sebenarnya macam kita terpaksa sebab ni tanggungjawab kita? Okay, dia betul dan salah. Okay, yang betulnya. Okay. Ha. Sabar. Suspend. Okay, betulnya adalah setiap pekerjaan tu ada selangkah kaki ke neraka lah. Bukan lawyer saja. Betul. Walaupun awak tengok lawyer je yang mungkin selangkah kaki, doktor pun boleh jadi juga doktor walaupun dia merawat orang. Tapi kalau dia salah buat, etika dia salah ke apa semua, mungkin dia boleh selangkah juga kan. Ya. Apa lagi? Polis. Mungkin ada dia buat kerja dia, ada yang kadang yang rasuah Bagi ke apa. rasuah. Itu dan sebagainya. Dan cikgu ke, contohlah, tak naklah cakap pasal cikgu kan. Contoh cikgu, macam mana cikgu? Cikgu mungkin dia tak ajar anak murid dia betul-betul. Ada 30 orang kan, dia tak cukup tangan.
So dia fokus lah dengan 10 orang je. Tu contohnya. Adakah itu paruh kaki ke neraka? Itulah. Dia perumpamaan yang boleh juga direlatekan dengan sebuah pekerjaan kan. Betul. Tapi yang famous ni dengan lawyer lah. Tapi untuk lawyer bagi saya setiap OKT tu perlukan peluang kedua. Okay, kalau walaupun dia buat salah, contohlah mencuri ke apa kan, dia perlu ada peluang kedua. Tapi kalau nak ada peluang kedua tu, dia perlu ada peguam lah. Sebab apa? Bila ada peguam, nanti kita boleh minta kurangkan hukuman dia dan sebagainya. Sebab bergantung juga kalau dia ambil beras je, contohlah ambil beras je. Takkanlah hukuman dia sampai 2-3 bulan kan. So kita minta sikit je lah. Tapi memang kalau yang kes-kes macam berat sangat kan, macam kes bunuh ke macam tu, macam mana kan? Kes bunuh ni, ada tengok apa Netflix? Tak, sebab saya kadang-kadang kita curious dengan benda-benda ni kan. Sebab ada cerita lawyer baru. Bukan baru sangat, dia 24 kot. Apa nama dia? Lincoln Lawyer. Lincoln Lawyer ada. Tu best juga saya tengok tu. Tapi yang paling latest ni Korea punya Idol. Pasal bunuh juga kan. Korea tengok muka Fik lah. Korea tengok muka Fik. Fik mesti tahu. yalah. Dah tengok Fik? Annyeonghaseyo. Itu Belum lagi tengok, tapi ni dengar daripada orang lain cerita lah pasal cerita tu macam dia agak banyak plot twist juga sebenarnya. Dia aku cerita sikit karakter dia. Okay. Macam mana nak cakap dia bercinta dengan orang yang membunuh. Macam mana aku lupa. Dia ada seorang idol ni ataupun famous lah penari penyanyi, tapi malam tu dia kena tuduh membunuh sebab orang yang ditemukan dia tu dia punya kawan tu ada dalam rumah dia. Tapi sebenarnya bukan dia yang bunuh. Ya, betul. Tak Tapi semestinya dia tertuduh dan dia dijatuh hukuman. tak jatuh hukuman lah, menang lah. Nama pun cerita kan. Tapi menarik lah sebab macam dalam plot twist ada plot twist kat situ. Okay, pernah tak sebenarnya in real case lah kan, pernah tak sebenarnya orang tu bila cari bukti mungkin dia memang dah tak bersalah, tapi dia tetap dijatuhkan hukuman, especially on case bunuh lah. Sebab saya rasa case bunuh ni yelah kita ambil nyawa orang kan, berat lah case tu kan. Pernah tak benda-benda macam tu? Sebab biasa case bunuh ni always relate on nak defend diri lah, nak tu semua kan. Sebab kalau kes, bila sebut pasal kes bunuh, dia selalunya memang kena lawan kes tu. Sebab kes ni melibatkan nyawa kan. Selalunya ada kes-kes lain boleh je tanya nak mengaku salah ke tak mengaku salah kan. Tapi kalau untuk kes bunuh, Tak boleh tanya. dia tak akan tanya, dia akan terus lawan bicara. Okay. So bila lawan bicara tu, kita kena buktikan lah bahawa klien kita ataupun kita punya OKT tak bersalah. Macam mana melalui dapatan daripada DNA ataupun waktu kejadian tu alibi dia dekat mana dan sebagainya, saksi-saksi kejadian. Kadang-kadang ada orang tu dia betul-betul bunuh tapi lawyer tetap support dia sebabnya dah dibayar kan. So dia buat jugalah sebab ni antara hidup dengan mati kak. Kalau dia disabitkan masalah, mungkin dia pun kena gantung juga kan. Macam dia nak kata macam ada corruption sikit kat situ lah kan. It's not corruption. Itulah. Dia macam tugas dia, Macam kalau doktor ada terima satu penjenayah yang baru lepas menembak orang tapi dia cedera. Adakah dia nak dia rawat atau tak? Tapi betul. memang dia dah ada dia punya perjanjian ikrar dia. Betul. Dia kena merawat juga orang tu. Sama juga Sama dengan lawyer lah. Dia ada attorney client privilege. So kita dah tahu dia buat ataupun tak buat, tapi kita perlu juga bantu dia. Kalau dia tak buat, lagi senang kita nak bantu. Like kalau dia buat, kita kena bantu juga sebab dia dah lantik kita. Mungkin itu yang boleh relatekan balik dengan satu satu langkah. Betul. Mungkin orang nampak yang benda tu maksud kat tu situ. lah. Betul. Cuma kalau katakan macam ada tak perasaan yang macam okay dia ni dah macam nampak macam salah ni tapi kita rasa macam apa lagi aku nak buat ni? Ada ke rasa macam tu? Ada juga orang-orang macam tu, tapi kita kena bantu juga. Sebabnya yelah, maksudnya macam kita nak bantu tu, apa lagi yang nak dibantu? Sebab itu adalah daripada segi teknikal lah. Selalunya peguam akan bantu daripada segi teknikal. Contohnya lah, ada masalah teknikal dalam dokumentasi ada salah, pegawai ni ada tulis surat tapi pegawai lain yang sebenarnya pegawai lain yang tulis surat. Contoh benda-benda macam tu yang kita akan soal dekat mahkamah.
Lepas tu contohlah folio dokumen tak tersusun ke apa ke. Dan So lain-lain lah. minor things yang macam tu yang kita boleh fight lah. Betul. Dahsyat. Maksudnya betul lah second chance tu. Betul lah. Cuma Dia senang cerita macam ni. Senang cerita macam ni. Kalau ada family awak kena masuk penjara, kena reman atas tuduhan ada dadah. Tapi dia tak ada ambil dadah pun. Awak nak cari lawyer ke awak tak cari lawyer? kena cari lah. Betul. Itu maksudnya tak kisahlah dia buat ke tak buat ke, memang awak kena tolong dia. Sebab dia adalah family awak kan. Tapi tu lah macam mana tapi Mal ada handle juga bahagian hartanah kan tadi dia cakap. Hartanah. Okay. Yang pasal tak tahu korang ingat lagi tak yang pasal yang dia dibicarakan pasal hibah tau. Yang 1 juta tau. Tahun lepas lah. Yang tahun lepas tu. Ingat lagi tak? Conventional dengan Yang tu. syariah ke? So macam based on kalau yang kita faham dia dah ada penama hibah semua tu. Okay. Cumanya macam tapi dia still nak lawan, tapi at the end of the day sampaikan lawyer tu sendiri tak boleh nak fight lah. Sebab dia sebabkan bila kau ada duit untuk bayar lawyer, faham tak? Adakah benda tu valid nombor 1? Sebab dia ambil polisi insurans tu conventional. If I'm not mistaken ke dia ambil takaful? Dia ambil ibah takaful. Tapi dia fight on conventional punya mahkamah. Dia bukan mahkamah syariah lah. Benda tu adakah valid? Nombor 1 soalannya. Sekarang ni mungkin dia apa yang dia nak bantah is dia cakap kata kemungkinan besar nama yang diletakkan dalam senarai tu mungkin patutnya kena meletak dia. Mungkin sebelum ni dia punya orang yang dah meninggal dah bagi tahu dah dekat dia kata saya akan masukkan nama awak. Itu antaranya. Itu yang dia nak lawan. Contoh. Faham Tapi still valid ke? Maksudnya macam kalau valid dia, lah. Valid lah, tak ada Jadi masalah. dia kena buktikan lah bahawa memang orang tu ada beritahu kat dia ada ni, cuma dia tak sempat nak daftar, tiba-tiba dah meninggal, contoh. Okay. Banyak lawan Itulah sebenarnya kita sisi-sisi yang kita tak nampak. Kalau bila dekat online ni orang dah cakap satu benda dia tak tunjuk pun sisi yang sebenarnya apa benda. Dia just tengok satu tajuk and judge terus benda tu. Betul. Dan lagi satu Mal, apa pendapat Mal berkenaan dengan orang yang nak hire peguam? Sebab kita tahu peguam ni tak murah mengikut kes kan. So macam mana kalau katakan kes tu berat lah? Contoh macam kes bunuh ni. Sebab memang saya suka kes bunuh ni sebab bahaya kes bunuh ni. Sebab risau. Dan for me, saya sangat sebab dengan bila-bila mana kes bunuh ni melibatkan keluarga sendirilah, keluarga terdekat dan sebagainya. So kalau katakan orang-orang macam ni, macam mana dia nak hire lawyer kalau dia tak ada duit dan sebagainya? Faham. So bagi orang-orang yang tak mampu nak hire lawyer, selalunya kita di Malaysia ni ada satu biro, kita panggil biro guaman macam mana, YBGK, Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan. So kalau kita kekurangan wang, kita kena bagi kita punya bukti-bukti lah, kata kita punya gaji sikit semua dekat YBGK. And then kalau YBGK accept, so dia akan buat untuk kes tu. Dia ada kasta ke? Maksudnya macam kalau YBGK yang handle compared to firma guaman yang handle, mungkin firma guaman tu lagi orang kata senang nak menang compared to YBGK tadi. Berkemungkinan besar sebab YBGK kemungkinan kebanyakannya yang kurang pengalaman. So kalau yang firma-firma lain mungkin dah biasa buat. So, bila kita lantik orang yang dah biasa buat, lagi bagus lah maksudnya. Lagi tinggi probability untuk menang. Okay. Menarik Mal punya sharing dia punya experience as a lawyer. Betul. Sebab macam dia banyak lagi benda nak cerita. Kalau nak ikut lenggok dia Fik dengan Lip, aku cakap kau banyak dia hartanah ada, lepas tu ada jenayah, litigation, bagai-bagai lah sebenarnya. Kalau kita nak kupas satu-satu, sampai moreh man. Sampai moreh nanti. Tak semua tahu awak nak buka ni. tu. Air pikai dah ada kat bawah tu. Okay Mal, kita ada nak bagi soalan sikit lah. Ni soalan ni macam rapid fire punya soalan. Rapid fire Ready Sempat, Are you ready? Bismillah. Fire. Okay. Ni kira macam untuk orang yang baru nak start buat bisnes kan. So apa yang satu kesilapan yang macam diorang kena elak lah, especially untuk orang yang baru nak start bisnes ni. Dah tanya soalan tu tadi.
Dia tanya. Itu tanya kesilapan Akmal sendiri. Ini untuk orang Tapi Oh, dia orang lain lah. kalau orang lain nak Kita buka nak bisnes nasihat baru. orang luar. Okay. Kita boleh. Saya rasa benda yang sama, iaitu kita kena kawal kita punya cash flow. Jangan terlebih belanja. Kita kena pastikan kita punya syarikat profit lebih lah. Itu je lah. Okay. Biasalah kalau dah tengok duit banyak sangat, so macam boleh belanja lalas duit tak cukup nak bayar pekerja dan sebagainya. So, cash flow cash flow. Penting Cash penting flow. cash flow penting. Okay Mal, satu lagi soalan. Contohlah Mal ada peluang untuk patah balik masa 5 tahun ke 10 tahun lepas, apa yang Mal nak cakap dekat Mal yang dulu? Satu ayat je cakap dengan dia. Satu ayat lah, maksudnya ada titik hujung lah. Satu sentence je. Tapi tak boleh letak koma-koma. Kau pun tak boleh. Apa yang Mal nak cakap dekat Mal yang dulu? Belajar pandai-pandai dan jadi peguam yang bagus. Titik. Titik. Tambah sikit soalan. Ada lagi? Ada lagi tambah lagi. So macam ni kira macam nak minta Mal punya nasihat dekat orang kat luar sana yang sedang mendengar kita punya podcast ni. Macam apa Mal punya nasihat untuk orang yang hampir give up? Nasihat saya kepada orang yang hampir give up, sesalah ingat Allah yang satu. Lain. Ini memang tak boleh veto ni. Jawapan selamat. Ada tak satu benda yang sebenarnya orang bombat dekat luar tapi Mal tak agree? Bombat. Ya, maksudnya macam orang always cakap macam tadi macam kita ada episod sebelum ni Satu kita ada nasihat bisnes lah. satu nasihat bisnes yang orang nasi sebut benda ni. Macam contoh kan, saya selalu dengar keep working hard, keep working smart, something like that, macam tu lah. Tapi some of our guests sebelum ni dia tak agree benda tu. Sebab dia kata macam mana work smart pun kita kena work hard. Ada tak benda yang orang cakap berkenaan dengan dekat luar tu yang kita tak agree, yang Mal tak agree? Banyak sangat ni benda yang tak agree. Satu. Satu. Bagi contoh satu lagi. Contoh satu lagi. Okay, customer is always right. Okay, Sebab ramai yang memang pada saya, bila kita dalam bisnes ni, saya pun tak setuju customer is always right. Sebab kita ada expertise kita. Kenapa kita nak kena question? Kenapa klien nak always kena question kita? Betul? Faham. Betul, saya tak setuju dengan customer always right. Sebab saya ada juga senang je. Jangan tiru. Tak boleh tiru. Tapi ni saya huraian saya. Okay. Kau kalah. Tak ada lawan lawyer. Okay, saya tak setuju dengan customer always right. Sebab ini benda ni sepatutnya klien saya lah. Tapi saya tak beritahu nama dia. So okay lah. Dia selalu tanyakan kenapa tak buat macam ni, kenapa tak buat macam ni. Sebab kita dah tahu proses dia yang betul. Kita dah inform kat dia. Tapi dia masih juga nak buat benda yang sama. So kalau dia nak juga buat macam tu, boleh study sendirilah law. Maksudnya awak boleh belajar law dulu, lepas tu awak buat sendiri. Dia bahasa geram dia hampir buat sendiri lah. Ambil buat sendiri, betul. Sebab kita dah inform dah yang betulnya kita kena buat macam ni. Tapi dia cakap juga kena buat macam ni lah, kena buat macam ni lah. Dia tak percaya kepada peguam dia. Senang cerita macam tu lah. Faham. Dia tak sama macam hotel customer always right. Dia lebih kepada peguam punya naratif lah. Peguam punya pandangan. Okay. So itulah macam satu nasihat yang Akmal tak setuju lah. Nasihat bisnes yang popular tapi Akmal tak setuju. Betul. Tak ada lagi lain. Tak ada yang tu je. Sebab deep sangat tu. Saya tak boleh deep sangat. Okay. Petang-petang Ramadan ni. Ada lah tu. Dah fikir-fikir pasal mana nak pergi. Apa. Faham. So apa yang kita boleh expect dari Akmal lagi 3 ke 5 tahun akan datang ni? Betul Akmal kan? Okay. Saya punya Sekali lagi boleh tak soalan tu? Boleh. Apa yang kita boleh expect dari Akmal dalam 3 ke 5 tahun yang akan datang? Okay. Tujuan saya terus buka firma adalah, saya ada target saya lah. Target saya adalah untuk cari sebanyak mungkin partnership daripada bank-bank. Macam apabila kita ada partnership daripada bank, kita akan boleh buat banyak kes-kes loan ataupun hutang-hutang daripada bank. Itu
kalau nak dapat macam tu kita kena ada partnership yang ramai. Lepas tu kita kena firm kita dah lama jalan. Sebab tu saya start mula awal. Orang tanya saya kenapa awal sangat mula, baru umur berapa? Lepas tu saya beritahu alasan saya adalah saya ada target saya. Saya kena ada partnership. Saya kena bertahan selama 3 tahun 4 tahun untuk saya dapatkan partnership daripada bank dan syarikat-syarikat yang perlukan tahunan yang banyak lah. Faham tak? Faham Pengalaman dalam industri lah. Betul. Pengalaman dan juga syarikat tu sendiri, umur syarikat. Betul. So banyak agak kita belajar daripada Akmal ni. Bukan daripada kehidupan dia, law pun kita belajar daripada dia ni. Oh, ini kalau kita kupas ni memang banyak betul ni. Banyak akta kita belajar hari ni. Akta apa kau belajar ini? Akta 32. 39B. B. 39 9B atau dah dapat bayar. Berat paling Itu first time kau dengar? First time aku dengar. Alhamdulillah. Aku pun first time. Kau first time So that's why lah kenapa kita jemput Mual. Betul. Sebab dia dah share kat kita dia punya life experience as a lawyer kan. By the way, Mal ni sangat muda tau. So I really respect this kind of people sebab dia ada drive dia. Dalam kerjaya dia dah tahu dia nak buat apa. Betul. So for those yang menonton and ada yang nak buat bisnes, ada yang nak bekerja. So let's just hope we pursue our goals ataupun our passion tu dengan betul-betul hati yang orang kata nak lah. Kalau aku nak, kita buat betul-betul. Dia selalu orang cakap it's never too late to chase your dream. Tapi sebenarnya it's never too early juga. Umur Lain 20-an pun kita nak buka firma guaman kita buka. Betul. Kita belajar. Bukannya dia too early kalau dia tengah budak SPM nak buka firma guaman tu salah lah. Tapi bila dia dah ada semua benda yang dia boleh buka je. Chase your dream. Betul tak? Aku suka lah kau bila kau cakap ni. Okay, rasanya itu saja. Terima kasih. Thank you so much Mal. Thank you so much, kerana sudi datang dan share Mal punya life experience. Sebab kita memang suka dengar. Suka dengar experience orang. naik turun. Turun Turun naik. Dia turun lu. Bukan 6-7. Alright, kalau korang rasa episod kali ni bagi value kat korang ataupun bagi banyak input kat korang jangan lupa follow kita orang punya IG, TikTok dan juga subscribe kita orang punya channel. Baik Mal. Subscribe kita punya YouTube channel iaitu Turun Naik Podcast. Dan jangan lupa share dekat kawan-kawan korang ataupun dekat siapa-siapa pun. Dan komen juga sebab kita orang baca komen korang. Dan mungkin kalau korang ada guest-guest yang korang nak kita orang jemput, yang korang boleh bagikan nama, yang kita orang akan jemput diorang untuk borak, dengar kisah kehidupan diorang, macam mana diorang struggle dalam kehidupan bisnes daripada diorang turun sampailah diorang ke hari ini. Ya, betul. Boleh suggest dekat ruangan komen kan. Jadi kita kena apa? Kita kena Keep moving forward. Kita jumpa pada episod yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Mal, nak nyanyi kan tadi? Nyanyi sekarang. Sekejap, sesi ni. Lepas ni dia kena promote firm dia. Nyanyi dulu. Tak firm dia. Aku tak, kita episod tak habis. Oh tak. Nyanyi sikit Mal. Kamu Mal, kita nak dengar. Music boleh tak? Sikit. Boleh. Sekejap. Itu. Kecak. Sebab Akhil Rusli kan tadi. Okay, kita Akhil Rusli. Tapi chorus Boleh je Mal. Untuk Mal semua boleh Mal. Macam tu Faham. Sampai bila dirimu terus bahagia bersama dia ku merana. Dah. Bulan puasa ni menyanyi. Syahdu. Okay. Terima kasih Akmal. Thank you so much. Jumpa lagi. Selamat. Thank you Mal.